This is gonna be big guys. It's gonna be. Bayangkan kau ada robot AI yang kau boleh train jadi macam pekerja korang. Kan? Dah lah dia murah, right? Boleh pula buat benda-benda lain, right? So guys, labor economy, Nvidia ni adalah the father and the mother of all AI stock. Ini adalah syarikat yang paling mahal, yang bernilai 5 trilion US dollar. Masa tu saya dah start bercakap tentang Nvidia. Ramai orang ambil endah tak endah, ya. Dia sebenarnya ada satu platform yang membenarkan komputer untuk buat lebih banyak mathematical process. We only want one retirement stock. Kita sebenarnya kita nak satu je retirement stock yang akan meletup 500,000 kali ganda. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam podcast Pokai hari ini. Bagaimana dengan kehidupan anda? Dah pokai ataupun dah kembali segar bugar dengan keuangan masing-masing ataupun dengan trade masing-masing, dan apa sahaja yang anda lakukan lah. Cakap pasal pokai ni bukan saja pokai duit, pokai ilmu, pokai akhlak, pokai segala-gala pokai lah. Tetapi hari ini kita nak belajar satu perkara yang sangat-sangat penting bersama dengan juara World Cup Trading Championship, Datuk Dr. Nazri Khan bersama-sama dengan kita hari ini. Tapi Datuk hari ni lain sikit dah. Oh, apa yang lain dia? Datuk nampak kecil sikit tu. Itulah dia, alhamdulillah. Dia stres ke apa tu? Bukan? Dia bersesuaian dengan pilihan raya baru-baru ni. Oh, okey. Pilihan raya Datuk nak kata pasal kecundang ke macam mana? Saya pening. Ayah saya orang Melaka. Okey. Negeri Sembilan tu saya tengok adik-beradik saya kucak-kacir. Sepupu saya sokong parti ni. Okey. Sepupu lagi sokong parti tu. So kami bergaduh lah satu keluarga. Melaka tak lama lagi tu. Melaka belum lagi. Belum lagi. Kita tunggu nanti. Kita Tapi menarik lah. Yeah. Bagus sebenarnya bila ada pilihan raya ni, keluarga kita jadi meriah lah sikit. Kan adalah benda kita nak bercerita dan bergaduh. Kan, Datuk. Tapi secara dasarnya Datuk, apa yang berlaku dalam Malaysia ataupun dunia ni berkaitan dengan politik ni kan, dia ada sangkut paut tak dengan Of course. saham? Pilihan raya akan mempengaruhi pasaran saham. Pasaran saham ni psikologi, ramai orang tak tahu. Ramai orang tak tahu. Yeah. Saya pergi juga 2-3 kempen dekat Negeri Sembilan. Okey. Johor pun sebab mak mentua saya orang Johor. Kelakar sebab saya dengar pasal seorang calon ni cakap kalau sakit kalau sakit cari doktor. Kalau susah baru nak cari YB. Okey. Saya nak tambah kalau kaya baru cari DDNK. Ini bagus dia betul. Kan? Sebab kita kena cari orang yang betul lah tu. Sepatutnya kan? Salah. Dia tak boleh waktu kaya baru nak cari fund manager. Tak boleh. Dia sepatutnya waktu kita miskin-miskin pun kita dah boleh dah melabur cari kan? Pakar-pakar pengurus wang. Jadi dah miskin macam mana nak melabur? Duit pun tak ada. Tak apa, kita ada EPF. EPF boleh melabur. Kita boleh gunakan akaun satu untuk melabur. Dapatkan lebih banyak return. Tapi pilihan raya kali ni memang seronok lah. Tuan Isan, memang seronok. Saya seronok tengok PMX punya AI. Okay. Saya tengok makcik saya berchatting dengan PMX punya AI daripada pagi sampai ke malam. Bergaduh dengan dia. Padahal tu bukan, dia ingat tu PMX, tapi sebenarnya tu bukan PMX. Itu adalah AI. Dia akan bercakap sehinggalah PMX tu setuju dengan apa cadangan dia. Jadi nak cerita ni guys, ini adalah zaman AI yang kadang kita tak sedar yang sebenarnya itu bukan PMX, itu adalah PMX punya AI avatar. Yang mana sekarang ni kita boleh WhatsApp dengan Perdana Menteri kita boleh seluahkan semua masalah kita, boleh bergaduh, right? Last dia boleh tanya, adakah saya patut mengundi untuk PMX? PMX AI tu cakap tak payahlah. Boleh pula ya. Jadi point saya nak cerita ni, AI ni tetap AI. AI ni ada mistake. Tapi seronok, kita seronok orang kempen-kempen macam ni. Betul. Tapi masalah dia bila dilancarkan AI bersama dengan Perdana Menteri ni, ada waktu kurang beberapa hari dia stop kejap lah tu. Dia kena selenggara. Itu bagus lah. Kita boleh cakap AI tu taking a break from public service for a while. Sebab public service ni terlampau intense sangat. Saya rasa dia silap jawab lah. Dia silap jawab ataupun dia mengajuk. Okey Datuk, kita nak cerita pasal the next big thing ni. Sebab satu perkara kita tak faham berkaitan dengan saham ni kan. Kadang-kadang orang fikir saham ni bila dia tengah trending tu,
Yeah. Oh, masa ni lah beli. Oh tu salah. Masa dia dah naik sebab tu Nvidia ni, kalau ramai orang tak tahu, Nvidia ni, kita nak cerita Nvidia kan hari ni. Nvidia ni adalah the father and the mother of all AI stock. Ini adalah syarikat yang paling mahal yang bernilai 5 trilion US dollar. Hari ni kita nak bercerita, kalau kita beli Nvidia late stage, kita terlambat ya. Nvidia ni untuk orang yang tak tahu, 1993 dah wujud. Tahun 1993 dia dah wujud. Saham ni dah ada, kita dah boleh beli melalui private equity. 1999 diapungkan. Tahun 1999 saya bawa balik daripada universiti UK. Masa tu 5 sen je harga Nvidia, untuk makluman korang semua harga split adjusted 5 sen tahun 1999. Hari ni harga ni $218 pagi ni. Wow. Bayangkan kalau korang beli 5 sen tahun 1999, korang simpan 30 tahun, hari ni dah $218, maksudnya dia dah naik 4,000 kali ganda. Bukan 4,000%, 4,000 kali ganda. Maksudnya kalau kita letak $1,000, hari ni kita ada berapa? 1,000 kali 4,000 berapa? Kita ada 4 juta US dollar. 4 juta ni tak $1,000 je. Hari ni kita ada 4 juta US dollar. Jadi hari ni kita nak sembang sebenarnya, macam mana cara untuk kita cari company yang pattern dia macam Nvidia. Okay, basically kita nak cerita, kejap lagi saya akan cerita what is the next Nvidia, apa rupa company ini, sektor apa, kita kena tahu apa mega trend yang akan berlaku. Jadi hari ni kita nak sembang apa berlaku pada Nvidia tahun 1999. In fact saya ingat lagi masa tahun 2010, 2008 masa tu saya dah start bercakap tentang Nvidia. Ramai orang ambil endah tak endah saya bercakap ketika itu dekat banyaklah conference, market conference. Masa tu Nvidia hanya buat graphic card. Orang still ingat Nvidia ni adalah buat graphic card. Dia hanya main masa tu video game kan, sangat popular. Tapi sebenarnya kita kena tengok lebih daripada itu. Dia bukan graphic card, dia sebenarnya adalah multi computing punya platform. Dia sebenarnya adalah satu platform yang membenarkan komputer untuk buat lebih banyak mathematical process. Jadi dia boleh buat parallel punya mathematical calculation yang menyebabkan komputer boleh lagi laju, accelerating computing. Jadi itu sebenarnya yang saya terasa masa tu Nvidia ni akan jadi the next. Masa saya bercakap tentang Nvidia, saya ingat masa harga boleh lah $12, $17 masa tu, tahun 2010 ketika itu. Dan ini itu belum kita adjust lagi harga dia. Jadi sebenarnya kalau kita beli 5 sen, hari ini $218, 4,000x. Tapi siapa yang beli tahun 1993? Nvidia dia start bukan 99 5 sen. Dia start tahun 1993. Masa tu dia pinjam duit. Ini kita panggil crowdfunding, kita panggil private investing. Company tu tak wujud tapi kita boleh pinjamkan kepada company private ni. Tahun 1993 Jensen Huang, dia ada 3 founder, Jensen Huang, Curtis Prem, right, dan juga Chris Malowski. Dia 3 orang. Dia orang bersidang kat satu restoran dekat California. Right, 3 ni semua geng-geng PhD electrical engineer. Right, dia orang cakap okay, let's beat Intel. Masa tu dia nak beat Intel sebab Intel punya processor bosan. Dia buat satu calculation, dia tak boleh buat parallel. Jadi dia come up with the idea. Masa tu dia hanya nak cater untuk video game. Sebab masa tu video game memang tengah dahsyat lah. Ketika itu Tuan Ihsan, masa tu nilai Nvidia ketika dia baru nak keluar 10 juta US dollar. Hari ni nilai Nvidia, tuan-tuan dan puan-puan, hari ni nilai Nvidia semua orang tahu kan, 5 trilion US dollar. 1993 10 juta US dollar. Hari ni 5 trilion US dollar. Maksudnya dia dah naik berapa Tuan Ihsan? Tak terkira. We are not talking about 1000x, 2000. Dia dah naik 500,000x. 500,000x, bukan 500,000%. 500,000 kali ganda. Jadi kalau kita letak $1,000 tahun 1993, hari ni kita ada 500 juta US dollar. 500 juta US dollar cukup tak untuk retirement? Lebih tu. Lebih lah kat saya. Itu dah boleh, orang cakap apa, dah boleh ada 10 bani, 10 kabilah. Jadi saya nak cerita tuan-tuan dan puan-puan, ini kepakaran saya ya. Kepakaran hari ni kita nak bercerita apakah saham-saham yang macam Nvidia. Apa pattern dia? Ni kita nak cerita apa pattern dia. Apa karakter founder yang kita nak cari. Apa karakter produk yang kita nak cari.
Mungkin last ni saya akan bagi, saya tak akan bagi nama saham ni, tapi saya akan bagi hint yang saya rasakan saham ini akan jadi the next Nvidia. Kita akan tinggal sehingga podcast hari ni. Itu dia. Nanti kan sampai last podcast. Kita kena tunggu sampai habis. Tapi satu perkara Datuk, ini masalah kita lah. Kalau saya ni sebagai wartawan, isu ni memang selalu bermain dekat fikiran saya lah, adalah kita skeptical dengan banyak perkara. Contohnya kan, bila kita tak nampak depan mata, kita tak tahu macam mana potensi dia, kita akan tunggu dan lihat lah. Nanti dah terror baru kita sokong dan sebagainya. Tetapi yang ni macam mana kita nak ubah ni? Itulah dia, ramai orang salah ya. Sebenarnya kalau kita nak cari macam ni lah, saya ni selalu suka cari retirement stocks. Yang game yang kita nak cerita ini adalah we only want one retirement stock. Kita sebenarnya kita nak satu je retirement stock yang akan meletup 500,000 kali ganda. Of course dalam masa 30 tahun. Okay, adik-adik, abang-abang, makcik-makcik, kakak-kakak. Okay, hari ni kita nak cerita macam ni, kita nak cari satu saham retirement stock yang ada potensi untuk naik 500,000 kali ganda. Okay, jadi sebenarnya kita nak tunggu, nak confirmation, biar dia naik dulu, ni semua salah. Okay, ini semua trading. Trading lain. Trading of course, trader kita kena ada breakout, kita kena ada chart pattern. Tapi game yang hari ni kita nak bercerita adalah macam mana kita nak check one retirement stock yang I need yang boleh naik 500,000 kali ganda. Okey lah, tak payah 500,000 kali ganda lah. Kita nak naik mungkin lah 10,000 kali ganda pun okey dah. Okay, aku letak $1,000, aku akan ada 10 juta US dollar. Tak payah cerita 500,000. Tapi kalau dapat Nvidia lagi best. Jadi apa yang kita kena buat adalah kita kena ada beberapa saham yang kita jangkakan akan jadi Nvidia. So kita tak boleh beli satu. Kita kena boleh beli mungkin 10 ataupun 20. Tapi patternnya sama macam Nvidia. Katakanlah kita beli 20 ataupun kita beli 100 lah. Kita beli 100, 99 hancur. Satu ni naik 500,000 kali ganda. Okay, kita beli 100 saham kecil, 99 semua bankrupt. So kau akan rugi 99 unit. Tapi kalau ada satu unit yang akan naik 500,000x, tak ke yang naik 500,000x ni boleh cover semua? Cover 99x, dapat lagi 400,000 lagi. Jadi tuan-tuan, ini game kita. Jadi pada korang-korang semua, especially muda-muda ni, belajarlah macam mana nak cari saham yang akan meletup 500,000 kali ganda. Itu saya selalu percaya belajar dengan sejarah. Macam nak cari the next Nvidia, the next Google, the next apa lagi, kita ada the next Microsoft, the next I don't know AMD. Kita kena belajar. Tapi of course mak bapak dia adalah Nvidia. Saya ingatkan semua orang, siapa yang beli tahun 1999 ketika Nvidia diapungkan, korang akan buat lebih kurang 4,000x, 4,000 kali ganda. Tapi kalau kita beli masa dia keluar 1993, sebelum saham lagi, private investing, private equity, korang akan buat 500,000 kali ganda. Jadi hari ni saya nak cerita dua benda. Satu, apakah sektor ataupun saham yang ada pattern Nvidia? Korang tunggu sekejap lagi. Yang kedua, macam mana cara saya nak invest yang dia belum lagi diapungkan. Saham ni tak keluar, tapi aku nak beli mungkin harga dia 2 sen, 3 sen. Belum lagi diapungkan, belum lagi di IPO kan, belum lagi. Kita nak beli sebelum SpaceX datang ni. Kalau kita beli hari tu, SpaceX ni IPO dah $120 kan. $120. Kita nak beli sebelum dia diapungkan. Boleh tak aku nak beli SpaceX yang ketika harga dia $1? Ini topik kita hari ni. Ini topik kita hari ni. Tu dia. Kalau umur saya sekarang 40 kan Datuk. Datuk sebut tadi at least kita ada 30 tahun kan ke depan. Masa tu umur saya 70. Kalau 5,000 kali ganda waktu tu, 70 saya hidup mewah lah Datuk, contohnya. Betul. Tapi kalau orang yang buat lagi awal, umur 30, umur 25, 60 tahun, 50 tahun, dia dah cukup selesa. Dah cukup selesa. Tapi Datuk tak nak sebut. Saya pun tak tahu, tuan-tuan dan juga perempuan, apa yang Datuk nak sebut pasal apa next Nvidia dan sebagainya ni. Tapi saya rasa dia berkait rapat dan berkait besar dengan industri AI kan Datuk? Dia sebenarnya adalah trendsetter, dia game changer. Company-company yang macam Nvidia ni adalah company yang revolutionize. Dia ada satu benda baru yang akan menyebabkan semua kompetitor sekarang akan terkubur. Satu, Nvidia macam dia boleh kalahkan Apple. Apple tu macam bapa. Dia cucu, dia boleh kalahkan atuk dia. Sebab apa? Sebab Apple masih lagi stick dengan model lama. Right? Tapi Nvidia masa tu dia buat benda baru. Okay, dia buat benda sekarang kita tahulah dia orang ada chip yang sangat power, dia ada software.
Okay, benda-benda macam dia ada satu ekosistem yang lain. Dan saya rasakan kita tak nak cerita Nvidia. Nvidia ni dah tua dah. Right, tapi kita nak cerita apa anak cucu Nvidia ni. So anak cucu Nvidia ni dia mesti ride on satu mega trend yang besar. Okay. Dia ada satu mega trend yang besar yang saya nak cerita kepada tuan-tuan perempuan hari ni. Ada satu mega trend yang Allah bagi saya nampak, yang saya nak share dengan semua orang. Ada satu mega trend yang akan berlaku. Okay, bukan ChatGPT, bukan DeepSeek, bukan Grok, bukan Gemini. Aku nak cerita benda baru supaya lepas korang dengar ni, korang terpegun dengan apa aku cakap. Saya tengah fikir tu. Dan yang best, saham ni belum lagi $100, belum lagi $10. Saham-saham ni banyak saham-saham yang dalam sektor ni yang dijangkakan meletup macam ala-ala Nvidia. I hope I'm right lah. Dia ada risk, tapi dia macam mana kita nak invest. Dia kena ada benda yang sangat-sangat orang cakap scarce bahasa Melayu pun. Dia sangat macam mana, dia sangat-sangat jarang kan. Scarcity. Right, kita ambil gold kan. Gold. Untuk orang tak tahu gold. Okay, gold saya nak tanya Tuan Ihsan. Satu dunia gold sekarang ada berapa kilo? Tak tahu so. Okay, gold, cuba korang bayang sebab apa gold ni sangat scarce, sebab apa gold ni mahal, boleh naik sampai daripada $100 sampai $5,000 kan. Ini dia correction sikit lah. Daripada $100 gold boleh naik sampai $5,000. Okay, kalau untuk makluman korang, gold kat dalam dunia ni hanya lebih kurang 20 juta kilo je. Okay. 20 juta kilo. Kat dalam dunia kita ada 8 bilion penduduk. 8 bilion penduduk kita 20 juta kilo. So ini menyebabkan gold ni dia jadi mahal sebab dia scarce. Okay, dia scarce. Maksud dia sangat limited. Kita ambil Bitcoin pula. Ramai orang tak tahu Bitcoin ni lagi scarce daripada gold. Right? Bitcoin dia punya hard cap. Okay, dia ada hard cap. Maksudnya dia punya nombor tak boleh lebih 21 juta unit Bitcoin. Geng-geng kripto ni boleh betulkan saya kalau saya salah lah. 21 juta unit Bitcoin saja dalam circulation. Gold ada 20 juta kilo. Maksudnya Bitcoin ni lagi scarce daripada gold. Nampak tak? Kan? Sebab tu kripto ni bagi saya antara benda yang boleh meletup. Right? Kalau AI ni kena, bila AI ni accelerate pergi level 3, level 4 yang aku nak cerita hari ni, right? Dia orang semua akan buat tokenization dan sebagainya. Identity verification ni tak boleh pakai duit sekarang. Identity verification ni kena pakai crypto. Bitcoin one of it lah. Bitcoin, Ethereum dan sebagainya. So Bitcoin ni mungkin akan meletup. Tapi dia punya driver yang aku nak cerita ni adalah the next Nvidia. The next Nvidia ni akan menyebabkan future money kita ni akan jadi lain. Akan jadi benda-benda Allah yang sangat power. Kan? Sama juga sekarang ni kalau kita tengok, saya ni membebel sikit lah. Drone. Tahu cerita drone kan? Disebabkan peperangan Iran dengan US, drone dah jadi macam satu trend tau. Kau nak jahanam kau mau apa mentu kau hantar drone. Betul. Kau nak bantai, tak kisahlah Putrajaya ke apa, sekarang ni orang semua nak buat drone. Sebab drone ni sangat susah untuk kita fight. Okay, drone ni kita boleh bawa dengan lori, sembunyi ke dalam lori, dah sampai dekat Putrajaya tu bagi dia terbang, pergi hancurkan, contohlah ni kan, bangunan-bangunan Putrajaya. Jadi disebabkan oleh drone, US sekarang dah sangat takut. Sekarang untuk orang tak tahu, US dah mandate kan semua construction kena ada anti-drone defense. Anti-drone defense. Orang nampak drone, saya nampak benda baru, anti-drone defense. Construction stock yang akan specialize dalam anti-drone. Maksudnya rumah korang, rumah banglo korang ada defense yang boleh tengok mana drone yang dekat-dekat rumah korang tembak. Faham tak? Kan? Jadi nak cerita ni tuan-tuan puan, ini trend, mega trend. Right? Jadi Nvidia ni dia pandai tengok trend. Nombor satu, Jensen Huang ni dia pandai tengok trend. Masa tu orang tak nampak trend AI, tapi dia dah nampak dah trend super graphic. Dia start dengan graphic dulu, right? Graphic tu hanya dia bukan destination lah. Graphic tu hanya permulaan je. Dia nak buat cash kan, dia nak buat profit. Tapi sebenarnya dia punya target adalah dia tahu akan ada satu dekad yang mana komputer ni akan jadi accelerate. Dia kena buat computing power sangat laju dalam masa beberapa second. So tak boleh pakai traditional Intelnya processor. Dia kena ada multi-parallel. Itu yang dia panggil CUDA tu. CUDA ni guys, dia apa ni, computing, minta maaf lah technical sikit. Computing device something, unified device. Maksudnya dia satu software yang membenarkan orang semua leverage daripada chip Nvidia untuk buat mathematical process pada masa yang sama. So kita boleh calculate kan, kita boleh calculate
macam mana nak buat nuklear baru dalam masa 5 saat, 6 saat, 7 saat. Jadi komputer tu sangat laju. Kalau pakai Intel atau pakai chip yang lama ni, dia lambat. Dia lambat. Itu problem dia. Okay, sebab tu robot sekarang ni is outdated. Ni saya dah start lah bagi hint lah ni. Robot ni sekarang ni outdated guys. Dia ada satu saham yang akan ajar robot ni. Okay, ada satu saham yang akan ajar robot ni macam mana nak jadi manusia. Okay guys, itu hint dia. Okay, the next Nvidia adalah saham yang akan boleh ajar robot untuk jadi manusia dalam masa 30 minit. Okay, dalam masa 30 minit. Contoh, saham ni dia akan tengok Tuan Ehsan bercakap. Kan? Okay, dan robot ni boleh bercakap macam Tuan Ehsan dalam masa 30 minit. Basically dia boleh ajar robot ni untuk jadi ustaz, untuk jadi politician, untuk jadi makcik cleaner toilet dengan cara imitate, alright? Imitation. Right, dia tengok orang tu buat dia akan buat sendiri. Tapi dia kena tengok tu kita kena train dia. Kena train dia. Jadi guys, ini adalah benda yang sangat power. Take my word, this gonna be the next Nvidia. Tapi nama saham saya tak nak cerita. Tapi saya nak cakap, kita akan sembang lagi lepas ni. Ya, saya rasa dia dah ada bayangan sikit dah tu. Saya dah ada bayangan. Saya pernah baca berita pasal bagaimana industri ataupun perkara ni berfungsi untuk menginsankan robot ataupun menjadikan sesuatu itu ada empathy yang hampir sama dengan manusia. Betul. Tapi satu perkara Datuk, walaupun dah dekat separuh dah kita bercakap ni, Datuk masih lagi tak nak bagi tak apa, kita cerita Nvidia dulu. Kita cerita sejarah Nvidia dulu. Boleh. Datuk, kita cerita pasal Nvidia, apa yang berlaku sebelum ini dari 1993 hingga 1999, seperti yang Datuk nyatakan, daripada 5 sen kepada jumlah yang mungkin lebih tinggi sampai ke 5 trilion. 5 trilion. Tapi Datuk, bagaimana untuk kita membezakan seorang pelabur yang profesional dengan pelabur-pelabur biasa contohnya, untuk dia melihat kepada sesuatu pelaburan itu? Sebenarnya satu soalan yang bagus. Sebenarnya kita jadi pelabur yang bagus, kita tak perlukan PhD tinggi pun. Kita tak perlukan economic knowledge yang sangat dalam, tak. Kita hanya perlukan common sense saja. Kita hanya perlu, orang cakap, forward thinking, right? Kita kena tahu apa trend berlaku sekarang. Kita kena selalu observe manusia. Kita tengok anak kita selalu beli apa kan? Beli game apa? Siapa buat game tu contoh? Kan, dia selalu beli Barbie doll. Siapa yang buat Barbie doll? Dia selalu beli Transformer. Siapa yang buat Transformer? Kan? Hasbro nama saham dia. Ini adalah saham yang meletup. Semua budak-budak suka main Transformer contohlah. So benda tu memerlukan common sense. Jadi kalau kita tengok sekarang ni kan, kita tengok sekarang ni, zaman sekarang ni zaman AI. Semua segala-galanya AI. Right? ChatGPT, Gemini, Grok ni semua AI. Right? Jadi kalau orang yang common sense, dia akan tahu AI ni akan berkembang lagi. Okay? Sebab time untuk AI sekarang ni akan keluar. Itu dia akan keluar daripada komputer, akan jadi benda lain. Right? Jadi guys, ini saya punya next hint. Hint saya seterusnya untuk mencari Nvidia adalah we are talking about physical AI guys. Physical AI. AI yang kita ada sekarang ni bukan physical. AI yang ada sekarang ni adalah AI yang tidak ada tangan, tak ada kaki, tak ada mulut, tak ada mata. Alright. The next Nvidia adalah company yang akan keluarkan AI daripada komputer kita kepada physical. Alright. So the next Nvidia adalah syarikat yang boleh ajar tangan jadi tangan manusia. Boleh ajar mata macam mata manusia. Basically boleh ajar robot, untuk jadikan dia manusia. Alright. Ini kita panggil physical AI. Jadi korang-korang semua nanti korang Google tentang physical AI. Sekarang AI sekarang adalah AI stage pertama, AI yang dalam komputer boring. Alright, sebab apa dia kita boleh ajar dia macam nak menulis novel, untuk buat code, untuk apa lagi? Untuk tengok pattern data. Bosan. Okay. AI yang saya nak cerita sekarang ni, kalau korang ada pandangan yang jauh, adalah AI yang boleh ada tangan. AI yang boleh datang dekat kita. Basically robot alaf baru. Robot sekarang, robot bangang. Tak, maaf saya cakap robot bangang. Okay, kau tengoklah robot yang kat factory kat kilang-kilang ni. Robot ni ada berjuta-juta kod. Kau nak suruh dia buat ITO ni, kau ambil masa lebih kurang 2 tahun. Nak kena buat balik kod dia. You have to program, you have to customize the engineering and all that. Tapi company ni, sektor ni,
Dia boleh ajar robot ni, robot yang biasa-biasa, okay? Dia letak software, robot itu akan imitate. Dia tak payah lagi buat programming line by line. Dia akan imitate pergerakan, dia akan dengar, dia ada vision, dia boleh dengar dia cakap macam mana, dia engage cakap macam mana, trading macam mana, habis aku. Right, so saya punya trading secret mungkin will be copied by this robot. So ini adalah benda baru. Okay, so saya nak cerita semua orang. Kita bercerita tentang topik Nvidia, syarikat yang paling mahal hari ni. Tapi sebenarnya topik saya nak cerita adalah what is pattern the next Nvidia, company baru. Jadi saya nak mencadangkan korang-korang semua, kalau korang nak cari Nvidia, harga yang sekarang 5 sen naik sampai $200, maksudnya boleh naik sampai berapa tadi, berapa ribu X, 4,000 X, 5,000 X. Right, ini kalau diapungkan, mungkin dalam masa 30 tahun, adalah dengan melihat kepada physical AI. Physical AI ni adalah basically is a mechanician, a robot. Tapi saya tak nak cerita robot ni sebenarnya. Saya nak cerita macam Nvidia. Nvidia boleh buat kereta pandu sendiri, betul? Betul. Dia boleh ajar kereta bodoh pandu sendiri. Okay? Dia boleh ajar komputer bodoh jadi manusia. Alright, dengan adanya chips Nvidia, GPU, CUDA, whatever you call it, satu ekosistem dia menjadikan komputer yang bodoh ni boleh jadi macam manusia. Alright, boleh cakap dan sebagainya dalam komputer. So the same thing, there will be a company that is going to teach, alright, robot-robot yang bangang ni akan jadi manusia. Itu dia. Alright, dan saya rasa benda is going to be very massive. Dan saya rasa seronok sebab I hope I'm right. Kita sekarang ni dalam satu moment yang best. Okay, this is the biggest moment. Pandangan saya lah, lagi 2 tahun, lagi 2 tahun. Kita sekarang ni berada di ambang super bull market. 2 tahun ni kita akan lihat ni, it will be the best moment in the stock market in the world. Sebab apa? This is going to be driven by physical AI. Okay, physical, itu perkataan saya. Physical AI, tak ada orang coin lagi kat Malaysia. Physical AI ni akan drive return. Sebab tu semua analyst JP Morgan, Bank of America, Citibank, semua dia menjangka kan. Semua S&P 500 dan Nasdaq akan buat return gila-gila, double digit, triple digit. Sekarang ni semua, of course lah, sekarang ni semua invest dalam data center. Data center, even PMX, okay, yang Mak Perdana Menteri kita pun tengah try to capitalize dalam data center. Right, data center. Tapi sebenarnya orang tak nampak, data center ni permulaan, buy. Lepas ni baru kita akan develop product, sell product, which is going to be luar AI baru, physical AI. Itu dia, itu nak cerita. Jadi saya seronok. This is the roaring 20s. Dulu dia panggil apa, tahun 1929, 1921 sehingga 1929. That is what we call the roaring 20s. Itu adalah the biggest super bull market dalam sejarah US. Yang mana Dow Jones naik 1000%. 1921 sampai 1929. Lepas tu dia crash lah. So kalau saya betul, mungkin kita tengah melihat the roaring 20s again, yang akan bermula seawal tahun ni. Sebab yang ni penting, bila Datuk sebut tadi, kita kena, kadang-kadang kita tak terfikir jangkaan pemikiran kita ni kadang-kadang tak sampai kan Datuk. Macam drone tadi Datuk, siapa sangka daripada drone akhirnya menjadi alat dan juga sistem pertahanan sesebuah negara contohnya. Dan hari ini dia berkembang. Orang ingat dulu untuk ambil gambar, untuk buat tinjauan dan sebagainya. Tetapi akhirnya ia menjadi alat perang contohnya. Tetapi macam mana kita nak pergi ke hint seterusnya Datuk? Tadi Datuk sebut pasal ekosistem. Nvidia kita dah tahu dah ekosistemnya seperti apa, komputer dan sebagainya. Tetapi sekarang ni adakah kita berada dalam ekosistem tu dan kita sedang menuju ke arah tu? Itulah dia, ekosistem ni, kita kenal ekosistem ni complete infrastructure. Nvidia jadi company yang sangat power di dunia adalah sebabkan dia ada satu ekosistem yang bagus. Kalau dia jual chip, dia bukan jual chip saja tau. Dia akan jual server, dia akan jual network, dia akan jual development tools, dia akan jual banyak benda-benda lain. So Nvidia ni ada satu ekosistem yang besar. Dan dia pandai main trend. Trend dia ketika itu adalah graphics. Video game punya grafik masa tu dan accelerate. So dia bukan saja jual chip, dia juga come out dengan CUDA software, CUDA software yang benarkan semua programmer untuk leverage on Nvidia punya chips. Right? Jadi sekarang kalau kita nak cari the next Nvidia, kita kena cari satu saham yang beli complete ecosystem. Kita ambil Elon Musk, Elon Musk, SpaceX. Dia ada complete system, right? SpaceX ni dia ada data center dia yang sangat power, yang dipanggil Colossus.
dekat Texas. Okay, dia ada giga-giga factory besar. Dia ada satellite, dia ada apa, Twitter X kan. Dia ada XAI, dia ada Grok, dia ada ekosistem ni yang sangat besar. Dan sekarang orang takut sekarang sebab sekarang ni dia orang nak buat beratus-ratus ribu satellite. Okay, untuk orang tak tahu ada SpaceX dia nak buat beratus-ratus ribu satellite dekat atas ni supaya setiap satellite ni akan jadi data center. So data center ni bukan lagi di atas tanah. Data center yang Elon Musk, orang terkaya di dunia ni, adalah data center dekat satellite. Bila satellite dia tak perlukan tanah, dia tak perlukan air, dia tak perlukan electricity sebab dia boleh pakai matahari. Dia pandai, okay? Dia pandai. Dan kita kat bawah ni tak ada cara lain. Okay, kita akan sewa daripada dia data center. Okay, macam sekarang. Apa nama dia punya internet dia? Satellite link apa, saya dah lupa nama. Starlink. Okay. Sekarang dia ada satellite internet connection yang menyebabkan sekarang Telekom, Digi semua tengah pening sebab bila Starlink ni masuk kat Malaysia, is going to create a lot of competition. Dia orang tak perlukan tower lagi. Alright, so internet ni akan dipancarkan daripada atas. So bila Elon Musk masuk dengan SpaceX, dia akan be big ecosystem. Tapi ecosystem ni we are talking about ecosystem SpaceX. Alright, ini tak sama dengan the next Nvidia. Tak ada benda baru kat situ. Jadi yang saya nak cerita ni adalah Nvidia, dia pandai sebab dia ada ekosistem dan dia ada founder yang sangat bagus. Founder dia Jensen Huang. Untuk orang yang tak tahu, Jensen Huang ni datang daripada Taiwan, bukan Amerika. Dia Taiwan born. Jensen Huang ni Taiwan born. Dan kita tahu Taiwan ni memang culture dia adalah chips. Right? So Jensen Huang ni migrate ke US daripada kecil, umur 30. Dia lancarkan company dia dekat satu restoran bodoh aja dengan dua orang kawan dia, dan dia ni geng-geng electrical engineering. Dan dia ni ada prinsipal yang sangat kuat. Prinsip dia adalah besar macam mana pun dia akan buat company dia macam startups. Nampak tak? So Nvidia ni actually a giant startup. Startup ni maksudnya dia bukan culture macam kita tau yang besar-besar ni kan, Telekom, Tenaga Nasional. Dia culture dia tidak ada birokrasi. Dia culture dia very flat. Semua general manager kena report direct kat dia. Dan dia selalu ada whiteboard session. Kalau kita tengok Jensen Huang ni sampai sekarang dia ada whiteboard session dengan semua beratus-ratus manager dia. Dan matlamat sehari dia untuk solve problem. Right? Dan dia cakap berapa besar pun company ni, right? They always think that dalam masa 30 hari dia akan go bankrupt. Okay, dalam masa 30 hari dia will go bankrupt. They always have this assumption walaupun dia dah kaya. Walaupun company dah kaya. So dia ambil culture, startup culture. Jadi company-company yang kita nak invest, the next Nvidia, dia kena ada perangai macam Jensen Huang ni. Dia kena ada founder mindset dalam company tersebut. Founder mindset. Maksudnya dia kena no bureaucracy. Dia kena hands on, dia orang kena flat in culture, dia kena innovation oriented, right? Dan selalu fikir benda-benda baru. Benda-benda baru. Sebab tu company yang saya dah research, alhamdulillah saya dah research beberapa company ni. Dan sektor yang saya sangat impress adalah physical AI. Physical AI yang mana saya rasa ini bernilai bertrilion-trilion, alright? Dan saya rasa ni the next Nvidia. Saya rasa company ni, saya rasa company yang ada ni sebenarnya di dalam sektor kopi. Okay guys, sektor kopi, bukan Starbucks. Okay. Dia dalam sektor kopi, alright. Dan kopi ni menggunakan robot. Tu dia, aku dah bagi hint dah ni. Okay, syarikat ni dia ada kopi tapi yang serve kopi ni adalah robot. Robot yang macam manusia, robot. Okay. Saya tak nak cerita kedai kopi ni, saya nak cerita teknologi robot tu. Alright. Robot coffee ni kita panggil barista coffee, right? Robot ni kita boleh train dia tau. Okay, kau buat kopi apa macchiato macam ni. Kau buat kopi apa lagi? Teh tarik lain pula cara dia, kau nak tarik dia kan. Kan? Lepas tu boleh pula kau train barista ni jadi benda lain, chef pula. Masak donat ke apa benda. So kedai kopi ni sangat power. Okay, sangat power. Saya tak boleh bagi tahu nama ni sebabkan compliance. Okay, siapa yang nak tahu tolong DM saya. Siapa nak tahu the next Nvidia, tolong DM saya. Okay, tolong DM. Kita mungkin ada private session dan sebagainya. Kita akan bercakap tentang topik ini. The next Nvidia yang mungkin sejangkakan akan meletup 100,000x atau 200,000x. Hint saya tadi adalah dia adalah physical AI. Dia adalah satu company boleh ajar robot macam nak jadi manusia hanya dalam masa 30 minit. Alright. Dan dia sekarang dia dah bertapak dalam satu barista kedai kopi di US. So saya kagum dengan, in fact I'm going to US soon.
then I'm going to visit this company. Itulah dia nak ceritanya. Kebetulan So I'm going to visit this company when I'm going to States, right? So company ni ada kat New York and Washington. Dia dah deploy lebih kurang 50 robot. So this company dia macam Nvidia juga, secara tak sengaja dia dah dapat satu teknologi untuk ajar robot. Initially ajar robot macam nak buat kopi, tapi sebenarnya dia punya robot academy tu boleh digunakan untuk robot-robot lain. Kau bayangkan kalau semua hospital gunakan robot ni, apa lagi, semua kilang gunakan robot, kau boleh ajar robot ni sekejap dan boleh ajar pula kat rumah macam nak jadi bini kau, jadi suami kau. Alamak, tak boleh sebut lah tu. So, bini kau asyik sibuk je, ajar dia jadi bini kau, contoh lah kan. Contoh kan. Bayangkan market, the addressable market dia is like trillions guys, trillion. So saya rasa benda ni boleh leverage company untuk jadi the next Nvidia. Jadi itu dia, Nvidia ni pattern dia macam tu. Dia ada satu mega trend yang besar, dia ada satu founder, mindset dia sangat power, dan founder dia sanggup persevere, dia percaya kepada torture yourself to be rich, dan kita kena beli seawal yang boleh. Seawal yang boleh. Jadi tuan-tuan dan puan, saya nak cakap dengan tuan-tuan dan puan, kalau boleh jangan beli saham. Jangan beli saham sebenarnya. Kalau beli hari ni, kita beli sebelum dia jadi saham. Kita kena invest dalam venture cap. Kalau boleh kita kena invest dalam, kita panggil, kejap lagi saya ceritalah. Macam mana? Kalau saya Google ataupun tanya GPT ni adalah keluar Datuk. Tapi kita tak boleh, bukan tak boleh sebut sebab saya pun tak tahu dia ada keluar 5-6 cadangan dan juga ni. Tetapi dia dah jelas bila hin Datuk saya masukkan prompt hin Datuk tadi tu, dia keluar sikit lah. Saya rasa tapi berhati-hati, saya kena disclaimer. Okay, 90% daripada company kecil-kecil ni bankrupt. 9 daripada 10 company yang kecil-kecil ni korang beli selalunya akan bankrupt. Dia hanya ada satu yang akan naik 100,000x atau 200,000x. So jangan beli lagi sehingga korang consult korang punya advisor, ataupun kalau boleh DM saya, mungkin kita boleh ada sesi kopi. Betul. Kena tanya Datuk sendiri. Datuk, ini saya nak bagi sedikit contoh lah. Kita cerita pasal saham besar, apa yang kita akan fikirkan. Datuk sebut pasal sesuatu AI yang boleh difisikalkan nanti kan. Kita bagi contoh dululah orang yang mulakan dengan TikTok, orang jual dengan TikTok ni kan. Dulu orang tak yakin dengan TikTok, tapi orang yang bermula buat live dengan TikTok sekarang dah kaya raya dah tu. Maksudnya dulu dia Cop. Negeri Sembilan dengan Johor ada berlambat-lambat politician yang ber-TikTok lebih 24 jam. 24 jam. Non-stop campaign. Datuk lalu kat FYP Datuk. Saya tengok 24 jam banyak ahli politician berkempen Negeri Sembilan non-stop. Okey. Non-stop. Dulu dia bantai TikTok. Hari ni TikTok menjadi medan untuk berkempen. Yang ni yang saya nak bawakan Datuk. Bila dulu kita tibai ataupun kita tak yakin, macam mana sebenarnya kita nak bermula seawal yang mungkin, tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa kebimbangan, dan kita kena start dulu. Bagi saya, cadangan saya adalah pertama kita kena dapatkan basic education lah. Dalam investment, kena rajin-rajin pergi seminar, belajar benda basic dulu. Dia sebenarnya mudah. Caranya adalah kita manusia, daripada zaman Rockefeller, Rockefeller is the last Elon Musk. Orang yang terkenal masa tu. Dia jadi kaya sebab dia kontrol minyak, dia kontrol minyak dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau kita jadi kaya, kita kena kontrol satu company yang kontrol benda yang sangat, orang cakap the hottest commodities in the world. Right? Kalau dulu kita ada minyak, lepas tu kita ada gold. Remember? Zaman sekarang, kalau kita nak jadi kaya, kita kena kontrol komoditi yang paling panas. Jadi kita kena kontrol komoditi yang paling panas. Apa komoditi paling panas sekarang? Bila sebut AI. The hottest materials, guys. Today we are living in AI. Kita zaman AI sekarang. AI fasa yang kedua. Physical AI. Material yang paling panas sekarang ni adalah magnet. Adalah rare earth minerals. Sebab apa? Physical AI, you talking about AI dalam robot. Robot menggunakan motor menggunakan magnet. Magnet kena datang daripada rare earth mineral. Lithium, saya dah lupa dah, banyak lagi lah mineral-mineral ni. Dan mineral ni hanya sangat-sangat rare. Alright? Kalau dekat, walaupun China control 80% daripada minerals, sekarang kita kena ingat US pun tengah go all out. Go all out untuk membanyakkan lagi projek mineral, rare earth mineral. Dekat Malaysia kita ada satu negeri kecil namanya Perlis.
yang pun tengah develop rare earth mineral kita. Tapi tak banyak. Mungkin tak sampai 1%. Tapi dekat US, dia orang tengah try to rival China. Jadi mungkin orang tak tahu, Donald Trump Donald Trump sekarang tengah buat projek besar yang dipanggil Manhattan AI Project. Kalau dulu kita ada Manhattan Project untuk nuklear, untuk orang yang tak tahu, tahun 1945 US dia terlampau desperate untuk kalahkan Jepun, right? Dia orang buat top secret project yang masa mengcombine 100,000 orang daripada syarikat swasta dan juga syarikat kerajaan, private dengan public. 100,000 orang, top secret. Kerajaan spend lah berpuluh-puluh bilion masa tu untuk buat 2 biji bom je. Bom nuklear supaya dia boleh kalahkan Jepun. At that time. Sama juga tuan-tuan dan puan, ni dia berdasarkan daripada intelligence yang saya reki. Donald Trump sekarang buat project Manhattan AI punya level paling besar sebab dia nak kalahkan China. So saya expect benda ni akan keluar dalam masa 6 bulan lagi. AI, the whole AI yang kita tengok sekarang ni will be outdated. Dia akan reset balik. Dia will be big AI punya produk yang akan kalahkan China. Ini daripada US punya Manhattan Project ala-ala AI. Yang ni kita akan sembang untuk podcast seterusnya mungkin. Kita bercerita tentang Manhattan Project dalam AI. Kita akan cerita macam mana Donald Trump sekarang dia buat top secret. Dikumpulkan semua super komputer satu US, right, yang lebih besar daripada Elon Musk punya Colossus punya Gigafactory, supaya dia boleh hasilkan satu AI yang sangat-sangat power yang dia boleh kalahkan China. Dan saya expect benda ini will be released dalam masa 6 bulan. Sebab China sekarang dia ada DeepSeek, dia ada Kimi K3, dia ada macam-macam yang membuatkan American panic. Dan sekarang ni mungkin dia ada device yang boleh buat chips. Right? So benda ni membuatkan Donald Trump panic. Jadi dia orang tengah kumpulkan semua top scientist dia orang, dan Donald Trump akan bagi berbilion-bilion untuk dia orang develop project Manhattan AI. Jadi siapa yang ada dalam podcast saya, tolong betulkan apa fakta yang saya cakap ni. Kalau salah saya okey. Tapi inilah dia rumours-rumours yang saya dengar. If this thing happen, tuan-tuan dan puan, kalau betul lah kita akan satu benda yang bom, AI bom yang Donald Trump akan keluarkan, which is going to beat China, right? Rahmatnya apa? Siapa rahmatnya? Rahmatnya adalah kita semua. Rahmatnya adalah Nasdaq akan naik beratus-ratus % over the next few years. S&P 500, right? Dan kita akan nampak lagi banyak Nvidia yang kita boleh insyaAllah labur daripada sekarang. Datuk, di luar konteks sikit Datuk, saya nak tanya Datuk lah, alang-alang Datuk sebut pasal China dan juga Amerika Syarikat. Antara dua negara ni kan Datuk, pada pandangan Datuk, mana negara yang sekarang kita tengok, bukan dulu sekarang, yang paling cepat merevolusikan sesuatu? Adakah China ataupun Amerika Syarikat? Okay, good question. Okay, saya sebenarnya macam ni, saya tetap rasa American is the best. Dari segi innovation, ecosystem, American is the best. Okay, kita tahu education kita tak boleh lawan university. Tak boleh lawan American University. American University is far ahead. Alright, itu satu. Okay, so America ada banyak advantage compared to China. Yeah. Pertama, dia ada education sangat bagus. Dia ada Harvard, dia ada MIT, Stanford dan sebagainya. Banyak yang mana culture-nya memang innovation seawal umur 15 tahun, 16 tahun. Yang kedua, mereka ada R&D culture yang sangat bagus. Okay. They spend, setiap company di Amerika dia spend like, I don't know, Nvidia spend 20-30% daripada revenue dia on R&D. Yang mana China tak boleh beat, right? So dia orang spend banyak. Dan jangan lupa, American punya kekuatan adalah US dollar. US dollar is still the world reserve currency. Yang mana itu yang China tengah nak break tau. China ni dia nak break. Mungkin dalam next podcast kita cerita. China dia nak break dah. Dia tak nak Brazil, Russia break ni pakai US dollar. Dia dah pandai dah. Dia dah start dengan Iran dulu. Iran sekarang bayar oil dalam yuan. Right? So in fact some of them use gold. Dia tak nak pakai dollar. Sebab US ada kelebihan dari segi dollar. Bila US pakai dollar, dia tahulah siapa yang tak nak ikut US, right? Senang je, US kan blacklist dia daripada SWIFT system. Dalam dollar payment system. Right. Jadi ini kelebihan US, right? So dia ada kelebihan dari segi itu. Tetapi China pula kelebihan dia, kita kena faham, China ni dia pandai. Segala-galanya murah kat situ. Dia ada population yang banyak. China ni ada berapa? 1 bilion lebih population. US hanya 200 juta. Dan China ni kita tahu kepakarannya adalah dia boleh copy sangat cepat. Dia boleh copy produk lain dan dia buat balik pada harga sangat a fraction. Right? Dan China ni bagi saya respect sebab dia know how to, kita kena faham, supply chain satu dunia, manufacturing supply chains controlled by China. Daripada rare earth sehinggalah benda yang paling mahal, software segala benda semua China ada. You name it, EV dia control, battery dia control. Come on lah, right? Solar China control. Sekarang rare earth mineral yang China tak ada sekarang adalah machine untuk buat chips.
Mesin untuk buat chip masih lagi kat US dan juga ASML lah, which is in Netherlands, Europe. Yang itu last pieces yang dia perlukan. Jadi kita kena faham, China itulah dia punya kekuatan. They are the global factory, not US. Sebenarnya yang buatkan China global factory pun adalah Amerika juga. Amerika tu yang menyebabkan China jadi global factory sebab dia invest banyak dekat China because China is cheap. Nah sekarang US dah terperangkap. They are the one that create global factory in China, dan sekarang semua supply chain control by China. Tapi kalau tanya saya masih lagi bullish all the way. I think US have the upper cut. Dan mungkin China very hard untuk unless sesuatu happen lah, sesuatu happen. But politically speaking, demokrasi lebih vibrant dekat US. Dia finding ways macam mana nak beat China. Sebab China sekarang 15 trillion US dollar ekonomi, US sekarang 30 trillion. Okay, so China is catching up very very fast. Very fast. So saya rasa project Manhattan AI, right, top secret ni yang Donald Trump tengah buat ni, ramai orang tak tahu ni, Intel, AMD, banyak projek scientist ni sekarang bekerjasama macam mana nak buat AI sangat-sangat power untuk beat China. So this is going to be rahmat lah. So saya rasa yang kita start dengan Nvidia, yang the next Nvidia ni kemungkinan ada hubung kait dengan projek Manhattan ni. Tapi dia clear lah bila Datuk sebut macam tu, maksudnya dia daripada state lah, daripada USA. Okey Datuk, satu perkara, macam mana kita nak membina pelabur yang fikir jangka masa panjang? Kita tidak boleh nak menilai pelabur ni macam mana, tetapi macam Datuk report daripada awal, kadang-kadang kita kena fikir kita punya persaraan, kita punya jangka panjang dan sebagainya. Yang paling senang adalah kita cari pengurus wang yang ada track record. Bukan nak cakap saya lah. Saya mungkin salah seorang daripada, alhamdulillah our returns has been very good over the last 6-7 years. Paling senang cari pengurus wang yang ada track record. Itu paling senang, dan kita serahkan aset kita kepada pengurus wang tersebut, dan kita diversify lah. Cari beberapa pengurus wang. Itu pertama, yang paling senang. Yang kedua adalah kita buat sendiri. Nak buat sendiri ni dia perlukan sedikit learning curve. Kena belajar, mungkin kita kena spend sikit 6 bulan, 7 bulan, dan kita kena practice lagi 6 bulan, mungkin setahun ataupun 2 tahun. So kita nak buat duit dalam stock market ni ada macam-macam cara. Beribu-ribu cara untuk buat duit dalam pasaran saham. Ada orang trading ni short term, ada orang scalping, ada orang arbitrage, ada orang spread. Yang kita cakap ni investment, swing trade, kita beli simpan 2-3 bulan atau simpan 2-3 tahun. Itu cara paling senang. Jadi dia kena belajar sikit. Dan maaf saya cakap, apa yang kita belajar kat universiti kadang-kadang outdated. Universiti ajar kita untuk jadi kaya adalah dengan membaca fundamental, membaca accounting statement. Tapi kita lupa sekarang ni banyak orang manipulate. Right? Banyak jerung-jerung, dia manipulate accounting statement, dia manipulate news. Jadi mungkin kaedah itu dah outdated. Kaedah tu outdated. Jadi kita kena ada kaedah yang lain, kaedah psikologi, behavior, kaedah sentiment, kaedah observe. Dan kita kena pergi kepada source dia. Kita kena pergi straight pada jerung tersebut. Bila kita sebut jerung ni maksudnya adalah smart giant fund. Kita kena tengok apa yang Warren Buffett tengah buat. Apa BlackRock tengah buat sekarang. Apa Fidelity. Ni adalah company sangat banyak duit. Right, kalau kat Malaysia mungkin EPF, LTAT, dekat mana dia invest. Itu adalah ekosistem pertama yang kita nak invest. Jadi cara paling mudah adalah cari fund manager yang bertauliah, jumpa dia, right. Yang cara kedua adalah mungkin belajar academy. Siapa yang nak belajar boleh pergi ke website saya ddnk.ai. Kita ada apa orang cakap silibus kita macam mana kita nak jadi trader investor berjaya. ddnk.ai. Tapi kalau cara yang paling mudah adalah mencari pengurus wang dan bagi duit kepada dia dengan mengambil sedikit risiko. Datuk, saya ada soalan iklan. Soalan iklan tau. Tak ada dalam kalau Datuk melancong ke mana-mana negara lah. Saya tahu Datuk pun belajar di luar negara. Sekarang masih lagi meluangkan masa untuk melancong. Datuk suka pergi ke negara apa? Contohnya negara apa? Dan kenapa Datuk pergi ke situ? Contohnya, adakah Datuk nak observe ataupun memang Datuk nak pergi bercuti ataupun Datuk ada tujuan sebenarnya melancong ke tempat itu? Itulah, saya ni pelik sikit. Saya ni kadang trip ni dia ada needs saya. Kalau spiritual needs biasa saya akan pergi ke Mesir, saya akan pergi ke Mekah. Itu spiritual needs saya lah. Tapi most of the time saya ada intellectual needs. Intellectual needs saya ni dia ada need keperluan intellectual. Right, kita kena intellectual honest dengan diri kita, apa yang kita nak, kan. Macam saya, sebab saya seorang pengurus wang, saya ada seorang pelabur,
Jadi saya ada destination yang saya nak check, ya. Contohnya kalau saya pergi Scotland, right? Ada sektor-sektor yang saya nak tengok. Macam baru-baru ni saya pergi Sweden, saya pergi Sweden. So ada beberapa sektor yang saya nak tengok. Ada sektor. Macam sekarang ni biotech, kita cakap so biotech ni kita kena pergi Scandinavian. Right, biotech yang buat drug menggunakan AI. Untuk ramai tak tahu, AI yang buat drugs. Ni sekarang ni Denmark. Denmark adalah dia berpelopor. So mungkin masa itu saya kena buat trip, saya pergi ke Denmark, ke Sweden, Finland dan sebagainya. So dia ada leaders, right? Tapi hari ni kita bercakap tentang physical AI. Physical AI kita kena faham tempatnya tak lain tak bukan adalah NYC, Manhattan. Manhattan. Jadi New York, Washington, Boston, 3 tempat. Kau kena pergi, kau kena tengok apa berlaku. Sebab physical AI dia akan birth dekat situ. Kita banyak, dia start sekarang dengan barista coffee dulu. Barista coffee, ajar robot-robot tu macam mana nak jadi macam pakcik warung lah. Kan? Dan yang saya nak tengok ni academy dia, robot academy. Robot academy. Saya bagi hint sikit. Company ni dia boleh capture robot tu dia bagi mata, dia bagi telinga, robot tu boleh tengok, boleh dengar, kan? Dan dia akan imitate panggil apa bahasa Melayu, dia boleh imitate. Dia boleh tiru. Dia boleh tiru. Okay, dia akan boleh tiru. Kita akan ajar dia, contoh kita akan ajar macam nak main gitar. Right? So robot tu akan pegang gitar, dia akan ikut. Mula-mula salah lah. Tapi kita train dia, kita pancarkan dia berjam-jam, lama-lama dia akan pandai. Okay? Sama juga bila bercakap, dia akan tiru percakapan kita. So kita tak perlukan buat line by line code tau dalam robot tu. Kalau tak, it takes like few years. Baik kita buat robot baru. Betul. Kan? So dia boleh imitate. Boleh imitate. Dan benda ni sedang berlaku dekat New York, guys. Saya tak nak bagi tahu nama tempat dia. But this is going to take it by storms. By storm. Dan kita boleh invest dalam saham ni. Saham ni belum lagi diapungkan. It's actually a seed stage, private stage. Dan kita boleh melabur melalui equity crowdfunding. Yang kita tahu, ramai orang tahu. Robinhood ada. Pernah dengar nama Robinhood? Robinhood, Momo, Webull dan sebagainya. Ini adalah company sekarang dah ada equity crowdfunding yang mana kita boleh invest dalam saham yang belum disahamkan lagi. Right? Ada lagi lah banyak WeFunder, Start Engine. Jadi saya nak ceritanya bila saya pergi overseas ni, saya suka tengok benda-benda baru yang cater dengan intellectual need saya. Intellectual need bukan gambling need tau. Gambling need nanti pergi Las Vegas pula. Sebab saya tanya Datuk ni, tempat awal tadi Datuk sebut pasal insting. Kadang-kadang manusia ni dia perlu ada insting dan juga pemahaman berkaitan dengan perkara tu. So bila macam Datuk pergi ke satu tempat ni, saya rasa dia bukan insting. Saya rasa curiosity. Okay. Apa ya? Dia intellectual. Saya ingin tahu. Saya ni kepo juga lah. Saya nak tahu. Saya nak tahu kan. Saya ni macam saya curious. Saya keinginan untuk mengetahui itu menyebabkan saya nak pergi tempat tu dan lihat sendiri from the ground up. Dia tak sama baca buku. Adakah ini sifat pelabur yang sebenar? Curiosity? Sifat pelabur adalah curiosity. Pertama intellectual honesty. Kita kena honest dengan diri kita dulu. Intellectual honest. Kita ada tak temperament seorang investor? Boleh tak kita sabar? Boleh tak kita, kalau kita beli ni kita kena simpan 5 tahun, 10 tahun ni kita nak naik kan. So kita kena intellectual honest dengan diri kita. Kalau kita rasa okay, baru kita kena ada curiosity pula. Apa saham yang aku nak beli? Sebenarnya jawapan tu adalah aku nak beli saham Nvidia, the next Nvidia, itu perkataannya. Guys, kita sebenarnya kita perlukan only satu saja. Satu aja. It only takes one. Kita nak satu je saham yang naik 500,000x dalam masa 30 tahun. So soalan aku, sanggup tak kau sabar 30 tahun dan dia naik 500,000x? Dan sanggup tak kau sabar 99% lagi yang kau beli semua jahanam. Mungkin kita beli 10, 9 semua rugi. Tapi satu tu akan naik 500,000x. Dan dalam masa berpuluh-puluh tahun. So, kalau tak boleh, jadi trader cerita lain lah. Itu podcast lain. Ini kita cerita retirement stocks. Sebab penting. Tapi Datuk tak nak sebenarnya dekat sejam lah. Sejam tak apa. Tapi kita seronok cerita ni. Sebab dia dapat hint. Tapi last sekali kita tak tahu. Bukan tak tahu. Sebab Datuk kata nak kopi-kopi pergi dengan Datuk lah. Nasihat Datuk lah untuk kita bina kekayaan dalam tempoh 10 ke 20 tahun kepada pelabur. Nasihat saya adalah pertama, kita kena tahu berapa banyak idle money kita. Berapa banyak duit yang kita tak kisah dia rugi. Itu first kali. Okay, katakanlah kita ada RM10,000. Okay, soalan pertama kita, adakah aku okay kalau RM10,000 ni rugi? Itu first kali.
Kalau rasa okey, faham. Okay, good. That is called idle money. Daripada RM10,000 pula kita kena cari sekurang-kurangnya 10 saham kecil yang ada potensi untuk naik 500,000x. Okay, daripada RM10,000 cari 10 company yang ada ciri-ciri Nvidia yang kita cerita hari ni. Right? Dia ada satu mega trend, dia ada benda baru, dia ada founder yang bagus, dia ada satu ekosistem, dan dia fikir long term. Right? So kita kena cari 10 company. Saya dah bagi tadi sektor, salah satu sektornya adalah dalam barista coffee yang ada robot yang banyak. Saya tak nak bagi nama saham tu. Alright, kita mungkin invest kat situ 10%. Dan lagi 90% kita cek company-company lain. Jadi kita kena position size idle money kita. Okay? Saya tak tahu berapa idle money tuan-tuan dan puan-puan, lagi banyak lagi baguslah. Tapi kalau lagi sikit, kita set sikit. Ingat RM1,000 kalau naik 500,000x, 500 juta. RM1,000 kalau dia naik 500,000x, kita ada 500 juta. Dan itu kalau kita nak simpan 30 tahun. Ramai yang jual lepas 10 tahun. Right? Tapi tak okey, dia naik 10,000x pun okey. Dah banyak dah. Dia naik. Sebab bila kita invest dalam crowdfunding ni trend baru crowdfunding. Kita tak payah tunggu di IPO. Tak payah tunggu di IPO. Kita beli, okay, contoh kita buka dengan Robinhood, WeFunder, Start Engine dan sebagainya. Kita buka, kita beli RM1,000 tu kita lupakan je. Kita lupakan selama 10 tahun. Kalau company tu meletup, kita akan tengok kita ada satu share yang bernilai 100,000x. Ataupun kalau Microsoft beli, Amazon beli, Google beli, company kecil, lagi banyak profit kita. So when they take over, normally saham tu lagi akan meletup lagi banyak. Cakap berkaitan dengan company yang Datuk tak nak sebut ni, untuk bagi hint saja ni kan. Dia berpotensi tak untuk wujud satu lagi company ataupun banyak lagi company yang similar, yang akan lebih kurang? Adakah kita nak rebut peluang juga kalau ada company seperti itu? Okey, dia yang itu kita kena faham konsep moat. Ini Warren Buffett sebut moat, MOAT. Kita kena faham konsep apa competitive advantage yang dia ada. Company yang betul-betul bagus, dia ada banyak pattern, dia ada banyak IP, intellectual property pattern, yang akan defend idea dia. Contoh Robot Academy ni yang buat ni, dia ada berpuluh-puluh pattern. Dia ada pattern untuk robot punya vision, dia bagi vision. Dia ada pattern untuk robot punya touch. Okay? Robot tu boleh rasa, boleh dengar dan sebagainya. Dia ada banyak pattern yang susah untuk company lain copycat. Right? Itu satu. Yang kedua, kita kena tengok founder tu pula. Founder yang buat company, yang buat Robot Academy, Barista Coffee ni. Founder ni ada track record tak dia? Okay, saya selalu akan melihat founder yang mana dia dah buat something else dan benda tu berjaya. Mungkin dia dah buat satu invention yang kecil dan mungkin Amazon take over. Contoh, dia buat something kecil, mungkin Meta beli, alright, dan dia exit handsome. Jadi ini adalah ciri-ciri founder yang saya cari. Okay, antara benda. Jadi kita kena pandai untuk kita kena belajar sejarah Nvidia. Jensen Huang sebelum dia buat chip ni, GPU ni ataupun CUDA ni, dia dah buat berpuluh-puluh invention lain yang dia dah jual pada company lain. Contoh macam Sun Microsystem, Oracle. So dia dah buat banyak invention. So kita dah tahu Jensen Huang ni dia ada knack, dia ada skill untuk buat benda-benda inovatif. Jadi sama sekarang ni guys, kita jangan buang masa. Kita company-company kecil ni yang sedang buat invention yang orang tak nampak lagi tahu, tapi dia akan take the whole world by storm. Sebab tu timing tu penting. Timing. Bagi saya physical AI, tuan-tuan dan puan, is ready untuk meletup. Physical AI ni dah ready untuk meletup. Okay, Malaysia mungkin tak sedar lagi, tapi sekarang ni orang dia dah ready untuk meletup. Daripada komputer AI ni dia akan keluar, alright. Dan sekarang kat rumah pun dah banyak dah robot-robot yang buat dishwasher dan sebagainya. Cuma itu adalah dishwasher yang bangang lah. Toilet cleaner, vacuum, semua ni yang bangang. Dia tak boleh berfikir kan. Tapi kau masukkan aja vision ni, robot vision, robot ear dan sebagainya, dia boleh jadi macam manusia, dia boleh bersembang kita. Dan dia boleh buat benda-benda lain. Dan kita boleh train dia dalam masa 30 minit. Train 30 minit untuk ajar anak kita macam mana nak bagi storytelling semalam. Saya ajar muqaddam, itu mungkin panas sikit lah kan. Ajar dia macam mana nak baca bahasa Arab dan sebagainya. Boleh dengan robot-robot ni. So I think benda ni dah ready. Timing sangat penting. Timing, quality founder, dan tadi yang saya cakap ni, dia kena ada satu dalam trend, mega trend, yang mana addressable market dia besar. Sebab jangan salah faham, yang saya sebut kedai kopi tu bukan market kopi, bukan. We're talking about
robot, service robot. Yeah. We're talking about physical AI lah, economy. Basically, kita bercakap tentang physical AI ni apa? Labor. Labor ni orang dah tak nak pakai labor dah. Labor sekarang ni kita ambil restoran kan, labor je pun sekarang gaji dah berapa persen? Dah berapa? Tak tahu 30, 40, 50% daripada total revenue. Gaji je kita bayar separuh daripada revenue. Kan, silap more daripada separuh daripada revenue. Dan masalah bila kita ada buruh ni, bayangkan kalau ada kaum buruh ni kadang ponteng. Tak datang kerja. Apa lagi, Mekah, kutuk bos sebagainya. Bayangkan kau ada robot AI yang kau boleh train jadi macam pekerja korang. Kan? Dah lah dia murah. Right? Boleh pula buat benda-benda lain. Right? So guys, labor economy, this is going to be big guys. It's going to be. So saya harap apa yang Allah bagi kat saya ni satu benda yang apa orang cakap firasat, ya. Cuma saham tu compliant tak membenarkan sesuatu. Untuk bercerita kat sini. So siapa nak tahu lebih lanjut, tolong DM saya. Mungkin kita boleh buat sembang-sembang kopi, private session dan jumpa saya insyaAllah. Betul. Dalam circle. Macam Datuk sebut tadi, robot ni dah ada. Tapi bahasa mudah dia macam ni kita nak masukkan otak kepada dekat-dekat robot ni. Itulah dia. Kan? Betul Datuk? Betul. Tapi dia akan buat masalah lain lah. Masalah orang bercinta. Cinta pula dengan robot tu. Ada orang bunuh diri pula kalau robot tu jahanam. Betul juga tu kan. Ini akan buat market lain lah. Tapi sebab itulah perjalanan teknologi. Sebab teknologi ni kadang-kadang sama ada kita menggunakan teknologi ataupun kita yang punya teknologi. Exactly. Akhir sekali Datuk, apa nasihat Datuk kepada penonton podcast Pokai ni kan? Untuk kita sama-sama berjaya lah dalam bidang ni. Bukan saja kita belajar sesuatu, tapi untuk kita cetuskan sesuatu Datuk. Betul. Jadi pertamanya adalah untuk jadi pelabur yang berjaya, pertamanya adalah pertama pendidikan. Kita kena didik diri kita. Kita kena berkorban sikit. Kita kena spend banyak masa untuk apa orang cakap, untuk upgrade diri kita. Sebenarnya dia bermula dengan investment dalam mindset kita dulu. Dan nasihat saya adalah belajar dengan sejarah. Apa berlaku pada Nvidia sebelum dia meletup, berapa kali dia meletup, berapa tahun dia meletup, apa pattern dia, dan cari benda yang sama. Selagi kita manusia, selagi itulah benda yang sama akan berlaku. Of course kita kena bergantung, kita tawakal pada Allah Ar-Razzaq, Al-Fattah, Al-Ghani, Al-Mughni. Sebab Allah lah yang akan bagi rezeki pada kita. Jadi kita kena buat yang terbaik dan kita kena faham tak ada garanti dalam pelaburan. Right? Game kita lah macam tadi kita beli 10-20, ada satu yang akan naik ratus-ratus ribu X dan kita kena perlukan sedikit kesabaran. Kalau nak tahu lebih lanjut, jangan lupa datang website saya. Visit website saya ddnk.ai. Register kat situ. Kita ada banyak kelas, seminar dan sebagainya, dan juga ada sesi untuk bertemu saya dalam DDNK Premium Circle dan sebagainya. Dan mungkin kita akan lebih banyak podcast yang saya cuba bagi idea-idea yang lebih revolutionary, macam Manhattan Project AI tadi. Kita nak tengok apa akan berlaku, China dan US apa akan menang. Kita belajar dengan sejarah. Kat mana pula Malaysia tengah-tengah ni. Macam mana kita nak capitalize dua-dua ni. So ini benda yang bagus. Dan jangan lupa November 3, 2026 adalah midterm election kat US. Midterm election dekat US. Dan Donald Trump sekarang berada dalam rating yang sangat rendah dalam sejarah presiden. Right, so mungkin projek Manhattan AI ni akan selamatkan dia. Tapi dia dah habis penggal lah tu. Dia dah habis penggal, 2 penggal. Tapi dia cakap dia ada cara lain untuk bertanding term yang ketiga. itu memang menarik lah. Dia kan gubal sesuatu yang baru. Mungkin lah. perang ke apa saya tak tahu. Dia pandai lah dia bercakap kan. Tapi Constitution US tak benarkan dia untuk bertanding third term. Tapi dia bagi hint, mungkin dia tak nak jadi lame duck presiden, kita tak tahulah. But anyway, itu tak penting. Mungkin JD Vance boleh take over dan sebagainya. Ataupun Mamdani, saya tak tahu. Mamdani is very hot right now. Democratic Socialist. Mereka dalam Demokrat, tapi dia ada satu story yang sangat powerful yang kata pada apa orang cakap non-capitalist ni. Dia sangat popular Mamdani. Zoran Mamdani. Datuk, Datuk rasa macam tak lengkap lah Datuk kalau tanpa Datuk punya. Tapi saya nak ulang balik lah. Boleh. Macam yang ahli-ahli politik berkempen tu kan. Kalau sakit cari doktor. Kalau sakit cari doktor. Kalau susah cari YB. Right? Kalau kaya cari DDNK. Kena cari DDNK ni. Sebab kita kena cari orang yang betul. Selalu dah kaya boleh cari kita. Kan? Saya nak dengar cerita tu. InsyaAllah. Kita akan cerita lebih banyak. Saya sebagai pengurus fund tak dibenarkan untuk share nama saham tu. Unless dia dah historical. Tapi saya boleh bagi hint lah. Saya boleh bagi hint apakah megatrend yang akan berlaku sekarang ni.
sekarang ni AI, space economy, but we need to look at physical AI yang akan berlaku tak lama lagi, insyaAllah. Datuk ingat pantun Datuk tak? Oh, dah tak ingat dah pun. Dah tak ingat. Aduh, kat Dah mana tak pantun? ingat? Mana pantun kita? Mana pantun kita? Kita tengok. Dah tak ingat? Itulah dia. Okey, saya ingat. Saya bagi hint lah, dia tu. Okay. Ayat dia first dia macam hidup jangan pokai tu. Okey, baik. Tiba-tiba dah teringat dah pula. Okey, jangan lupa pantun kita. Hidup jangan pokai, kita kena pandai. Pendidikan jangan diabai. Kalau tak poket lunyai, maruah tercapai, hidup berkecai. Baik, terima kasih Dr. Nazrihan, dan segala perkongsian kita hari ini adalah perkongsian yang sangat bermanfaat. Dan kalau anda nak tengok episod-episod lain, sebab setiap episod kita bawakan topik yang berbeza, tetapi ini adalah tujuannya utama, pendidikan yang paling penting daripada Dr. Nazrihan, dan yang kedua adalah bagaimana untuk kita menjadi seorang pelabur yang profesional dan juga berjaya. Sebab seperti yang Datuk nyatakan tadi, kalau nak kaya, carilah di DMK. Sekian dulu, terima kasih Datuk. Baik. Saya Sandhaya. Sekian dulu Fokus Pokai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.